pendapat Encik tentang kepentingan matematik di sekolah? Apa kepentingan matematik untuk berada di sekolah lah? Banyak sebenarnya. Salah satunya yang kita tahu untuk kita boleh jawab soalan, especially untuk subjek matematik itu sendiri. Tapi tak semestinya dalam matematik. Subjek matematik je kita pakai matematik. Ada subjek lain juga. Contohlah macam bahasa Melayu, kita nak kira jumlah patah kata. Awak ada kira kan? Karangan kan? Mengira juga tu pakai matematik. Kena ada asas mengira juga. Untuk sains, sains ni kalau awak mungkin di peringkat atas lagi, mungkin ada mengira lah. Kan? Lagi senang cerita dekat sekolah ni untuk kita lebih mahir lah untuk subjek-subjek yang mendatang. Cikgu Husna, Salam. apa yang awak dapat waktu awak join Superman? Saya dapat ilmu baru, lepas tu saya jadi pandai mengira, saya jadi pandai matematik. Saya dapat buat CV dengan lagi mudah, saya dapat buat jawab soalan dengan lagi senang. Program ini dapat membantu saya mengira, membantu saya menambah ilmu-ilmu yang saya tidak tahu lagi. Boleh tak cikgu berikan sepatah dua kata untuk program Superman hari ini? Okey, untuk program Superman hari ini, alhamdulillah dia memberikan teknik-teknik baru kepada pelajar-pelajar untuk mengingat CV menggunakan kaedah baru yang diajar oleh Encik Firdaus tadi. Terima kasih cikgu.